Dia kata kita nak rasa syukur sama nak buat guana. Kalau nak rasa syukur sama, tengok sama orang yang kurang daripada kita. Mudah nak berterima kasih. Kalau kita duk tengok orang yang lebih sama daripada kita, apa yang kita ada tak rasa nikmat. Duk rasa tak cukup sama. Nak, Lepas tu kalau kita kena banjir air sampai sekat pinggang, banyak dah barang rosak dalam rumah, tengok orang lain sampai tergelang bumbung, maka kita lebih ringan daripada dia. Ada rasa terima kasih kepada Allah. Betul tak? Walaupun kita pakai kereta Viva buruk, dah duduk sakit hati tengok orang pakai Mercedes, tengok orang lain pakai motosikal. Gamar tak? Tak ada kereta. Kita walau Viva buruk pun ikat tali rupiah wiper, tapi hujan panas tak kena. Faham? Gambar mana orang 5 beranak naik syuting motosikal, bini duduk atas pelik belakang, bini turun petok punggung. Faham lagi? Anak 3 dalam raga, seorang kepit cering tengah tu. Kena tengok orang yang susah daripada kita. InsyaAllah banyak bersyukur. Bagaimana kalau kita nak jadi pula sifat iri hati kepada orang? Jawabnya kita kena ingat, orang senang daripada kita bukan tok nenek dia yang rancang. Tu semua tu adalah ketentuan Allah. Jadi kalau dia tengok dia senang, kita sakit hati, maka kita sakit hati dengan perancangan Allah. Jangan. Jadi kita ajar lagu tu, insya-Allah kita akan sentiasa berseka baik dengan orang lain. Orang yang sebelah rumah kita meniaga laku, alhamdulillah. Kita dengar anak orang yang kahwin pula, bagus, jodoh dan sebagainya. Jadi kita fikir yang baik sama, insya-Allah hati pun senang. Dan jangan tinggal solat.